Pengenalan. Selamat datang ke saluran ini. Hari ini, kita akan menenggelamkan diri ke dalam salah satu karya sastra paling kontroversi, paling filosofis, dan paling mendalam yang pernah ditulis pada abad ke-20. Novel ini bukan sekadar sebuah cerita tentang cinta atau pengkhianatan. Ia adalah sebuah eksplorasi eksistensial yang memaksa kita untuk mempertanyakan semula makna kewujudan manusia itu sendiri. Ia adalah sebuah kerja yang menggabungkan nostalgia, erotisme, politik, dan metafizik dengan cara yang belum pernah dilihat sebelumnya. Novel ini ialah De Unbearable Lichtiness of Being atau dalam terjemahan yang lebih popular di sesetengah kalangan, kelemasan kehidupan yang tidak ditanggung oleh Milan Kundera. Mengapa kita membincangkan buku ini sekarang? Kerana dalam dunia yang semakin pantas, di mana setiap detik seolah-olah tidak mempunyai beban, di mana pilihan kita terasa ringan kerana tiada konsekuensi jangka panjang yang jelas, idea tentang keberatan dan kecahayaan menjadi sangat relevan. Kita hidup dalam zaman di mana segala-galanya boleh diganti, boleh dihapuskan, dan boleh dilupakan. Tetapi adakah kehidupan yang ringan itu sebenarnya merupakan kutukan? Adakah beban yang kita tanggung skim yang memberikan makna kepada kewujudan kita? Dalam narasi hari ini, saya akan membawa anda melalui perjalanan yang panjang dan mendalam, meneliti setiap lapisan novel ini. Kita akan melihat latar belakang sejarah yang mencetuskan penulisan ini. Kita akan membedah watak-watak utama, kita akan memahami falsafah Nietzsche yang menjadi tulang belakang cerita, dan kita akan melihat bagaimana penulis, Milan Kundera, menggunakan struktur novel ini untuk menyampaikan mesejnya yang kompleks. Sebelum kita mula, ingatlah bahawa novel ini memerlukan kesabaran. Ia bukan novel genre yang mudah. Ia tidak mematuhi struktur naratif linear yang konvensional. Kundera sering mengganggu alur cerita dengan esai pendik, refleksi-refleksi falsafiah, dan perbincangan tentang muzik, tarian, dan politik. Ini adalah pilihan gaya yang disengajakan. Dia ingin pembaca berfikir, bukan hanya membaca. Jadi, bersiaplah untuk memikirkan. Bersiaplah untuk mempertikaikan kepercayaan anda tentang cinta, kesetiaan, dan politik. Dan yang paling penting, bersiaplah untuk menghadapi soalan-soalan yang mungkin tidak mempunyai jawapan yang mudah. Pengenalan penulis dan latar belakang sejarah. Untuk memahami De Unbearable Lichtiness of Being, kita mesti pertama-tama memahami siapa Milan Kundera dan dari mana dia datang. Milan Kundera dilahirkan pada tahun 1929 di Brno, Czechoslovakia. Beliau dibesarkan dalam persekitaran yang penuh dengan perubahan politik yang dramatik. Czechoslovakia pada awal abad ke-20 adalah sebuah negara muda yang cuba mencari identitinya sendiri di tengah-tengah tekanan daripada Empayar Habsburg yang telah runtuh, dan kemudian ancaman daripada Nazi Jerman serta Kesatuan Soviet. Kundera bukanlah seorang ahli politik dalam erti kata tradisional. Beliau bukanlah seorang revolusioner yang berdiri di atas bumbung sambil berpidato. Beliau adalah seorang penulis, seorang penyair, dan seorang akademik. Beliau belajar di University Kaluda di Prague, di mana beliau mendalami sastra Perancis dan Amerika. Minat beliau terhadap sastra barat, terutamanya karya-karya Franz Kafka, Robert Musil, dan Jorge Luis Borges, membentuk pemikiran falsafahnya. Kundera sentiasa tertarik dengan tema-tema kewujudan manusia, absurditi kehidupan, dan hubungan antara individu dan negara. Namun, titik tolak yang paling penting dalam kehidupan Kundera adalah peristiwa Perang Dunia Kedua dan penaklukan Czechoslovakia oleh tentera Soviet pada tahun 1968. Pada bulan Ogos 1968, tentera Warsaw Pact, yang diketuai oleh Kesatuan Soviet, memasuki Prague untuk memadamkan musim bunga Prague, sebuah gerakan reformasi politik yang berusaha untuk mewujudkan sosialisme dengan wajah manusia. Gerakan ini dipimpin oleh Alexander Dubček, yang cuba memberikan kebebasan yang lebih besar kepada rakyat Czech tanpa meninggalkan kerangka komunisme. Namun, USSR melihat ini sebagai ancaman terhadap kekuasaan mereka dan bertindak balas dengan keganasan. Ribuan orang mati, ditangkap, atau dipenjarakan. Ratusan ribu orang mengungsi ke barat. Peristiwa ini mengubah hidup Kundera secara kekal. Beliau, yang sebelum ini menulis novel-novel dalam tradisi realisme sosialis yang agak moderat, tiba-tiba mendapati dirinya berada di pihak yang salah. Parti Komunis Czechoslovakia menapis karyanya. Buku-bukunya ditarik balik dari pasaran. Beliau disenaraikan hitam. Pada tahun 1975, Kundera berhijrah ke Perancis, di mana beliau menetap sehingga akhir hayatnya. Di Perancis, beliau mula menulis dalam bahasa Perancis, walaupun sebahagian besar karyanya yang paling terkenal, termasuk De Unbearable Lichtiness of Being, ditulis dalam bahasa Czech dan kemudian diterjemahkan ke bahasa Perancis dan Inggris. De Unbearable Lichtiness of Being diterbitkan pada tahun 1984. Ini adalah 10 tahun selepas pencerobohan Soviet. Oleh itu,
Nodel ini bukan kisah sejarah yang langsung mengenai peristiwa 1968. Ia adalah refleksi retrospektif, sebuah kajian psikologi dan metafizik terhadap individu-individu yang hidup di bawah rejim totaliter, tetapi juga di bawah tekanan emosi dan seksual yang universal. Kundera menggunakan latar belakang politik Czechoslovakia sebagai kandas untuk melukis potret manusia yang lebih luas. Beliau ingin menunjukkan bagaimana politik mempengaruhi intimasi, bagaimana ideologi mempengaruhi pilihan cinta, dan bagaimana sejarah besar mempengaruhi kehidupan kecil individu. Salah satu ciri unik Nodel ini ialah bagaimana Kundera menggambarkan kehidupan di bawah komunisme. Beliau tidak menggambarkan pemberontakan herok atau perjuangan dramatik. Sebaliknya, beliau menggambarkan kejenuhan, kepasrahan, dan absurditi. Watak-wataknya bukan pahlawan. Mereka adalah orang biasa yang cuba meneruskan hidup mereka dalam keadaan yang tidak wajar. Thomas, watak utama, ialah seorang doktor yang mahir. Dia mempunyai kuasa dan status, tetapi dia tidak mempunyai kebebasan sebenar. Dia hidup dalam sistem yang mengawal setiap aspek hidupnya, dari siapa yang boleh dia cintai hingga apa yang boleh dia ucapkan. Ini adalah tema yang sangat penting, hubungan antara kuasa dan kebebasan individu. Selain itu, latar belakang musikal juga penting. Kundera adalah pencinta muzik yang tegar, khususnya muzik klasik. Beliau sering merujuk kepada komposer seperti Beethoven dan Mozart dalam nodel ini. Bagi Kundera, muzik adalah bentuk seni tertinggi kerana ia menggabungkan struktur dan improvisasi, ketegasan dan kelembutan. Struktur nodel ini sendiri terbahagi kepada 7 bahagian yang mencerminkan sonata klasik. Setiap bahagian mempunyai tempo dan nada yang berbeza, bergerak dari perlahan ke cepat, dari sedih ke gembira, dan kembali lagi. Ini menunjukkan bahawa Kundera melihat nodel sebagai bentuk seni yang sama kompleksnya dengan muzik. Tema pusat, Lichtines Dies. Hardiness. Sekarang, mari kita masuk ke dalam jantung nodel ini. Tema yang paling menonjol dan paling sukar difahami ialah konsep Lichtines, kecahayaan garis miring ringannya, dan hardiness, keberatannya. Ini bukan sekadar metafora fizikal. Ini adalah konsep metafizik yang berasal daripada falsafah Friedrich Nietzsche, khususnya konsep eternal recurrence, pengulangan kekal. Nietzsche mencadangkan bahawa jika kehidupan kita akan berulang kali berulang selama-lamanya, setiap tindakan, setiap kesakitan, setiap kegembiraan akan diulang semula tanpa henti. Idea ini membawa beban yang amat berat. Jika kita tahu bahawa segala sesuatu akan diulang, maka setiap pilihan kita menjadi amat signifikan. Kita tidak boleh membuat kesalahan kerana kesalahan itu akan menjadi abadi. Ini memberikan keberatannya kepada kehidupan. Hidup menjadi serius, bermakna, dan penuh tanggungjawab. Namun, Kundera membalikkan idea ini. Beliau bertanya, bagaimana jika kehidupan hanya berlaku sekali sahaja? Bagaimana jika kita tidak akan berulang? Bagaimana jika kita hidup seperti lukisan di kandas yang dicat sekali sahaja, tanpa salinan, tanpa ulangan? Dalam kes ini, setiap tindakan menjadi ringan. Ia tidak mempunyai konsekuensi jangka panjang yang mutlak. Ia adalah Lichtines. Thomas, watak utama, mengalami pergulatan dalaman antara dua dunia ini. Sebagai seorang doktor yang terkenal, dia mempunyai akses kepada banyak wanita. Dia mempunyai hubungan seks tanpa perasaan, sekadar untuk kepuasan fizikal. Bagi Thomas, ini adalah bentuk Lichtines. Tiada ikatan emosional, tiada komitmen, tiada beban. Dia bebas. Tetapi pada masa yang sama, kebebasan ini terasa kosong. Ia tidak memberikan makna. Dia merasa hampa. Di sebelah lain, kita ada Sabina, rakannya yang juga seorang pelukis. Sabina adalah manifestasi ekstrem bagi Lichtines. Bagi Sabina, pengkhianatan adalah seni hidup. Dia mengkhianati bapanya, dia mengkhianati suaminya, dia mengkhianati negara, dan dia akhirnya mengkhianati seninya sendiri dengan meninggalkan Czechoslovakia dan pergi ke barat. Bagi Sabina, setiap kali dia meninggalkan sesuatu di belakang, dia merasa ringan. Dia merasakan bahawa semakin jauh dia dari asal-usulnya, semakin bebas dia. Baginya, Lichtines adalah kebebasan daripada akar, daripada sejarah, daripada identiti. Tetapi Kundera menunjukkan bahawa kebebasan mutlak ini juga merupakan kutukan. Sabina hidup dalam kesepian yang mendalam. Dia tidak mempunyai siapa untuk dikongsi dengan. Dia adalah light tetapi juga empty. Di sisi lain spektrum, kita ada Thomas dan Teresa. Hubungan mereka adalah contoh hardiness. Teresa membawa beban sejarah dan trauma daripada masa lalunya. Dia tidak percaya pada cinta yang ringan. Dia mahu cinta yang berat,
yang bermaksud cinta yang melibatkan kesetiaan, pengorbanan, dan ikatan yang tidak dapat diputuskan. Bagi Teresa, seks dan cinta adalah satu. Jika seseorang terlibat dalam seks tanpa cinta, itu adalah pengkhianatan. Ini memberikan beban kepada hubungan mereka. Ia menyakitkan, ia kompleks, tetapi ia juga memberikan kedalaman. Konsep ini juga berkait rapat dengan politik. Di bawah rejim komunis, kehidupan politik adalah heady. Setiap kata yang anda ucapkan boleh menjerumukkan anda ke dalam penjara atau kematian. Rakyat hidup dalam ketakutan, dalam bayang-bayang pengawasan. Ini adalah beban yang besar. Tetapi di sisi lain, kehidupan peribadi menjadi tempat pelarian. Orang-orang cuba mencari legitimitas dalam predasi mereka, dalam hubungan seks, dalam alkohol. Mereka cuba melupakan beban politik dengan mencari kegembiraan sementara. Kundera tidak mengambil berat untuk menyatakan mana yang lebih baik, legitimitas atau hardiness. Beliau membiarkan pembaca membuat kesimpulan. Baginya, kehidupan manusia adalah keseimbangan antara kedua-duanya. Tanpa hardiness, kehidupan menjadi meaningless. Tanpa legitimitas, kehidupan menjadi unbearable. Kita perlu kedua-duanya untuk menjadi manusia yang utuh. Pemodelan watak utama. Mari kita bedah watak-watak utama ini dengan lebih terperinci, kerana mereka adalah kenderaan utama untuk menyampaikan tema-tema ini. 1. Thomas, sang Dr. Cynical. Thomas adalah seorang pakar bedah otak yang sangat mahir. Dia terkenal dengan kemahirannya, tetapi juga dengan sikapnya yang dingin dan sinis. Dia mempunyai prinsip yang unik tentang seks. Dia memisahkan seks daripada cinta. Baginya, seks adalah permainan, sementara cinta adalah urusan serius. Dia mempunyai ratusan pasangan seksual, tetapi dia hanya mencintai satu orang, Teresa. Sikap Thomas ini adalah bentuk pertahanan diri. Dengan memisahkan seks dan cinta, dia melindungi dirinya daripada kecederaan emosional. Dia tidak perlu risau tentang perasaan wanita-wanita ini kerana baginya, ia hanyalah permainan fisikal. Ini adalah manifestasi daripada legitimitas. Namun, apabila dia bertemu Teresa, prinsip ini diuji. Teresa adalah gadis muda dari bandar kecil yang masuk ke Prague untuk bekerja sebagai pelayan. Dia bertemu Thomas semasa dia sedang melakukan lawatan ke hospital. Thomas, yang terpesona dengan kecantikannya, mengajarnya cara menjadi pelayan dan mereka mula bercinta. Bagi Thomas, Teresa adalah hardiness yang dia tidak mahu, tetapi dia tidak dapat elakkan. Teresa membawa dengan dia rasa tidak selamat, rasa cemburu, dan keperluan untuk jaminan yang berterusan. Thomas mula menyedari bahawa kehidupan tanpa Teresa adalah kosong. Dia meninggalkan isterinya dan anak perempuannya, yang merupakan simbol tanggungjawab sosial dan moralnya, untuk mengejar Teresa. Ini adalah langkah pertama menuju hardiness. Dia memilih beban cinta daripada kebebasan seksual. Kemudian, apabila rejim komunis jatuh dan demokrasi kembali, Thomas diberi peluang untuk menjadi ahli politik atau pemimpin. Dia mempunyai kuasa. Tetapi dia menolak semua itu. Dia kembali ke rumah sakitnya untuk bekerja sebagai doktor biasa. Mengapa? Kerana dia sedar bahawa kuasa politik adalah juga bentuk legitimitas yang palsu. Ia memberi ilusi kepentingan, tetapi ia tidak memberikan ketenangan jiwa. Dia lebih memilih kehidupan yang sederhana dengan Teresa, walaupun ia penuh dengan masalah. 2. Teresa, sang wanita yang mencari jiwa. Teresa adalah antitesis kepada Thomas. Dia adalah wanita yang sensitif, rapuh, dan penuh dengan trauma. Masa lalunya di bandar kecil dipenuhi dengan ayah yang mabuk dan ibu yang pragmatis yang mengajar dia bahawa wanita hanyalah objek seks. Teresa benci tubuhnya sendiri. Dia merasa kotor kerana tubuhnya digunakan untuk seks, manakala jiwanya mahu dicintai. Ketika dia bertemu Thomas, dia melihat dalam dirinya harapan untuk diselamatkan. Dia percaya bahawa Thomas adalah satu-satunya orang yang akan memahami dia, yang akan menghargai jiwanya, bukan hanya tubuhnya. Tetapi Teresa juga mempunyai kelemahan. Dia tidak percaya sepenuhnya pada cinta Thomas. Dia sentiasa cemburu. Dia mengikuti Thomas ke mana-mana, memantau telefonnya, dan membaca jurnal-jurnal peribadinya. Ini adalah bentuk hardiness yang menyiksa. Satu episod yang sangat penting dalam nodel ini ialah ketika Teresa mengembara ke negara lain bersama Thomas. Mereka pergi ke Zurich, kemudian ke Geneva. Di sana, Teresa merasa asing. Dia tidak dapat menyesuaikan diri. Dia mulai minum-minum dan mempunyai hubungan dengan lelaki lain, sebagai pembalasan terhadap ketidaksetiaan Thomas. Tetapi setiap kali dia melakukan itu, dia merasa lebih bersalah dan lebih hancur. Ini menunjukkan bahawa bagi Teresa,
Seks tanpa cinta adalah hukuman, bukan kebebasan. Pada satu titik, Teresa kembali ke Prague sendirian, meninggalkan Thomas di Switzerland. Keputusan ini adalah titik tolak yang penting. Dia pulang kerana dia mahu menghadapi realitinya. Dia mahu berada di tengah-tengah chaos politik dan sosial yang membentuk identitinya. Di Prague, dia bekerja di sebuah bar sebagai pelayan, dan dia mula menerima dirinya sendiri. Dia belajar untuk mencintai tubuhnya. Dia belajar bahawa dia tidak perlu menjadi sempurna untuk dicintai. 3. Sabina, sang pengkhianat abadi. Sabina adalah pelukis dan teman rapat Thomas. Dia adalah teman sekamar Teresa semasa mereka bekerja di bar. Sabina adalah watak yang paling menarik secara estetika, tetapi juga yang paling tragis secara emosional. Dia adalah pengkhianat. Bukan pengkhianat dalam erti kata jahat, tetapi pengkhianat dalam erti kata filosofis. Dia mengkhianati setiap nilai yang diberikan kepadanya. Ayahnya, seorang pegawai komunis yang tinggi, membimbingnya dalam seni. Apabila dia menyedari bahawa bapanya adalah pembohong besar dan korup, dia mengkhianatinya dengan melukis gambar-gambar yang mengejek komunisme. Kemudian, apabila dia berkahwin dengan seorang komposer yang setia tetapi membosankan, dia mengkhianatinya dengan mempunyai hubungan afais. Akhirnya, apabila Czechoslovakia dijajah, dia mengkhianatinya dengan melarikan diri ke barat. Bagi Sabina, pengkhianatan adalah cara untuk mencapai kebebasan. Setiap kali dia mengkhianati sesuatu, dia merasa ringan. Dia meninggalkan beban masa lalu, beban keluarga, beban negara. Tetapi kundera menunjukkan bahawa pengkhianatan yang berterusan membawa kepada kehampaan. Sabina tidak mempunyai apa-apa untuk dikaitkan. Dia adalah rootless. Dia bergerak dari satu tempat ke satu tempat, dari satu budaya ke satu budaya, tetapi dia tidak pernah merasa di rumah. Salah satu simbol yang sangat kuat dalam model ini ialah topi besar Sabina. Topi itu mewakili seni bina dan kreativiti. Apabila dia melarikan diri ke Amerika, topi itu menjadi barang antik yang tidak bermakna. Ia kehilangan konteks asalnya. Ini adalah metafora bagi kehidupan Sabina sendiri. Dia kehilangan konteks, kehilangan makna, dan menjadi sekadar objek yang indah tetapi kosong. 4. Franz, sang idealistik barat. Watak keempat yang penting ialah Franz, pasangan Sabina di Geneva. Franz adalah profesor universiti yang idealis. Dia hidup dalam dunia idea, bukan dunia fakta. Dia percaya pada revolusi, pada kebaikan manusia, dan pada cinta yang suci. Tetapi Franz adalah naif. Dia tidak memahami dunia sebenar. Franz jatuh cinta dengan Sabina, tetapi dia tidak memahami sifatnya. Dia melihat Sabina sebagai mangsa yang memerlukan penyelamatan. Dia cuba untuk menyelamatkan Sabina dari pengkhianatannya, tetapi dia gagal. Franz adalah wakil kepada Barat yang liberal yang cuba memahami Timur yang totaliter, tetapi gagal kerana mereka mempunyai pengalaman yang terlalu berbeza. Satu peristiwa penting melibatkan Franz yang menyertai demonstrasi di Bangkok. Dia pergi ke sana bukan kerana dia mahu berjuang, tetapi kerana dia mahu merasa penting. Dia mahu menjadi sebahagian daripada sejarah. Tetapi demonstrasi itu adalah kosong. Tiada siapa yang datang. Franz pulang ke rumah dengan rasa malu dan kecewa. Ini menunjukkan absurditi idealisme yang tidak berlandaskan realiti. Franz akhirnya mati dalam kemalangan bot, secara tidak sengaja. Kematian ini adalah simbolik. Dia mati kerana dia tidak memahami dunia nyata. Dia hidup dalam dunia idea, dan dunia idea tidak boleh melindungi kita daripada kematian. Struktur naratif dan gaya penulisan. Gaya penulisan Milan Kundera adalah unik dan suka ditiru. Beliau tidak menceritakan cerita secara linear. Sebaliknya, beliau menggunakan teknik yang dipanggil polifonik naratif atau naratif polifonik. Ini bermakna terdapat banyak suara yang bercampur baur, bukan hanya suara watak, tetapi juga suara penulis, suara sejarah, dan suara falsafah. Model ini terbahagi kepada 7 bahagian. Setiap bahagian mempunyai tajuk sendiri. Bahagian pertama membawa kita masuk ke dalam kehidupan Thomas dan Teresa. Bahagian kedua memperkenalkan Sabina dan latar belakang politiknya. Bahagian ketiga dan keempat mengembangkan hubungan antara ketiga-tiga watak utama. Bahagian kelima dan keenam membawa kita ke barat, ke Geneva dan Zurich. Bahagian ketujuh, yang terakhir, membawa kita kembali ke Prague, di mana kita melihat akibat daripada pilihan-pilihan yang dibuat. Satu ciri penting gaya Kundera ialah penggunaan autorial intrusion. Penulis sering berhenti bercerita dan mula bercakap terus dengan pembaca. Beliau memberikan definisi, membuat perbandingan, dan menyampaikan pendapat pribadinya. Ini boleh dirasakan mengganggu oleh beberapa pembaca,
Tetapi bagi Kundera, ini adalah cara untuk memastikan bahawa pembaca tidak hanya menikmati cerita, tetapi juga berfikir tentang makna di sebalik cerita. Contoh terbaik ialah ketika Kundera membincangkan tentang kitsch. Kitsch adalah satu konsep yang penting dalam nodel ini. Kitsch merujuk kepada keindahan palsu, kepada emosi yang dipalsukan, kepada penyederhanaan realiti yang kompleks. Bagi Kundera, komunisme adalah kitsch kerana ia menjanjikan dunia yang sempurna tanpa dosa, tanpa penderitaan. Tetapi dunia sebenar penuh dengan dosa dan penderitaan. Apabila kita menerima kitsch, kita menolak realiti. Kundera juga membincangkan tentang melancoli. Dia melihat melancoli sebagai satu bentuk kebahagiaan yang tersembunyi. Ia adalah kesedihan yang indah, yang mengingatkan kita tentang kefanaan kehidupan. Dalam dunia yang obsesi dengan kebahagiaan, Kundera mengajak kita untuk menerima kesedihan sebagai sebahagian daripada pengalaman manusia. Jawapan kepada soalan-soalan khusus. Sekarang, mari kita lihat secara khusus kepada soalan-soalan yang anda ajukan. 1. Apakah kandungan utama buku ini? Kandungan utama buku ini adalah eksplorasi tentang sifat kehidupan manusia dalam konteks politik dan seksual. Ia bertanya soalan-soalan mendasar. Adakah kehidupan mempunyai makna jika ia hanya berlaku sekali? Adakah kebebasan itu benar-benar bebas jika ia membawa kepada kekosongan? Bagaimana cinta boleh wujud dalam dunia yang penuh dengan pengkhianatan? Buku ini juga mengkritik kedua-dua rejim totaliter di timur dan masyarakat liberal di barat. Kundera menunjukkan bahawa komunisme di Czechoslovakia adalah sistem yang menekan, tetapi ia juga menunjukkan bahawa demokrasi di barat adalah sistem yang hipokrit. Di barat, orang-orang seperti Franz percaya pada idea-idea besar, tetapi mereka tidak memahami penderitaan sebenar orang-orang di timur. Secara ringkas, buku ini adalah tentang pergulatan antara individu dan sejarah, antara seks dan cinta, antara ringan dan berat. Ia adalah tentang bagaimana kita cuba mencari makna dalam dunia yang tidak memberikan kita jawapan yang mudah. 2. Apakah latar belakang penulisan buku ini? Seperti yang telah dibincangkan, latar belakang utamanya ialah penindasan komunis di Czechoslovakia, khususnya selepas invasi Soviet pada tahun 1968. Kundera sendiri mengalami penganiayaan, disenaraikan hitam, dan akhirnya mengasingkan diri ke Perancis. Pengalaman ini memberikan warna kelam kepada nodel ini. Namun, latar belakangnya juga merangkumi perubahan sosial di Eropah Barat. Kundera menulis buku ini pada tahun 1984, di mana Perang Dingin masih berlangsung, tetapi dunia mula berubah. Masyarakat konsumerisme di Barat semakin kuat, dan nilai-nilai tradisional semakin pupus. Kundera melihat ini sebagai bentuk Lichtenstein yang baru, di mana segalanya menjadi sementara dan tidak bermakna. Latar belakang musikal juga penting. Kundera terinspirasi oleh struktur sonata Beethoven. Beliau mahu nodel ini mempunyai irama dan harmoni yang sama seperti muzik klasik. Ini menjadikan nodel ini bukan hanya teks, tetapi juga pengalaman audio imaginer. 3. Apa kata orang ramai tentang buku ini? Ulasan positif. Buku ini telah diterima dengan baik oleh kritikus dan pembaca di seluruh dunia. Ia dianggap sebagai salah satu masterpiece sastra abad ke-20. Ulasan positif sering menekankan kedalaman falsafahnya. Pembaca memuji bagaimana Kundera mampu menggabungkan topik-topik yang berat seperti politik dan metafizik dengan cerita cinta yang romantis. Banyak yang berkata bahawa buku ini mengubah cara mereka melihat cinta dan kebebasan. Selain itu, gaya penulisan Kundera dipuji kerana kecerdasannya. Beliau tidak mengajar pembaca secara langsung, tetapi mengarahkan mereka untuk berfikir sendiri. Ini memberikan pengalaman membaca yang interaktif dan menggembirakan bagi mereka yang sukakan intelektual. Watak-wataknya juga dipuji kerana kompleksiti mereka. Thomas, Teresa, dan Sabina bukanlah watak kartun. Mereka adalah manusia sebenar dengan kelemahan dan kelebihan. Pembaca dapat melihat diri mereka sendiri dalam watak-watak ini. Walau bagaimanapun, ada juga ulasan negatif. Beberapa pembaca merasakan bahawa nodel ini terlalu intelektual dan kurang emosi. Mereka menganggap Kundera terlalu fokus pada idea dan lupa untuk menyentuh hati pembaca. Sesetengah juga tidak menyukai sikap sinis Thomas dan Sabina. Mereka merasakan bahawa pandangan Kundera tentang cinta dan seks adalah terlalu pesimis. Di Malaysia, buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dan menjadi popular dalam kalangan pelajar universiti dan peminat sastra. Ia sering digunakan sebagai teks rujukan dalam kelas filosofi dan sastra perbandingan. Banyak esei dan tesis telah ditulis tentang nodel ini, menunjukkan kepentingannya dalam akademik. 4. Apakah bab penting dan kandungan masing-masing? Mari kita pecahkan struktur nodel ini kepada bahagian-bahagian utama dan kandungan intinya. Bahagian 1. Lichtiness and Hardiness.
Bahagian ini memperkenalkan konsep utama. Kita diperkenalkan dengan Thomas, yang sedang memikirkan tentang konsep eternal recurrence. Kita melihat kehidupannya sebagai doktor dan hubungannya dengan wanita-wanita lain. Kita juga bertemu Teresa untuk pertama kali. Bab ini menetapkan nada nodil, reflektif, sensual, dan politik. Kita melihat bagaimana Thomas memutuskan untuk meninggalkan isterinya untuk Teresa. Ini adalah titik permulaan perjalanan mereka. Bahagian 2. Words Won't Come. Fokus beralih kepada Sabina. Kita belajar tentang keluarganya, tentang lukisannya, dan tentang pengkhianatannya terhadap bapanya. Kita juga melihat hubungan Sabina dengan Francis, yang memperkenalkan elemen barat. Bab ini menunjukkan bagaimana seni boleh menjadi alat untuk pengkhianatan dan kebebasan. Kita juga melihat bagaimana politik mempengaruhi seni. Lukisan-lukisan Sabina menjadi provokatif kerana ia mengejek sistem. Bahagian 3. Big Match. Ini adalah bahagian yang sangat politik. Kita melihat demonstrasi di Prague. Thomas dan Teresa terlibat secara tidak langsung. Bab ini menunjukkan absurditi politik. Demonstrasi itu menjadi besar, tetapi ia juga menjadi hampa. Kundera membincangkan tentang Big Match, iaitu pergerakan massa yang tidak mempunyai tujuan yang jelas. Ini adalah metafora untuk kehidupan di bawah komunisme. Orang-orang bergerak, tetapi ke mana? Tidak ada arah. Bahagian 4. Companions and Ladders. Hubungan antara Thomas, Teresa, dan Sabina semakin rumit. Mereka tinggal bersama-sama untuk sementara waktu. Kita melihat dinamika kuasa antara mereka. Teresa cemburu kepada Sabina kerana Sabina adalah wanita yang bebas. Thomas menarik diri. Bab ini mengeksplorasi batas-batas persahabatan dan cinta. Adakah boleh ada cinta tanpa cemburu? Adakah boleh ada persahabatan tanpa hasrat seksual? Kundera menjawab dengan tidak, atau sekurang-kurangnya, ia sangat sukar. Bahagian 5. The Great March, kembali ke barat. Thomas dan Teresa meninggalkan Prague dan pergi ke Zurich, kemudian ke Geneva. Mereka hidup dalam buangan. Di sini, kita melihat kontras antara kehidupan di timur dan barat. Di barat, mereka bebas, tetapi mereka merasa asing. Teresa bekerja sebagai pelayan, tetapi dia tidak bahagia. Thomas mengajar, tetapi dia merasa hampa. Bab ini menunjukkan bahawa kebebasan bukan penyelesaian kepada semua masalah. Kadang-kadang, kebebasan adalah kutukan. Bahagian 6. De unbearably lichtiness of being. Ini adalah klimaks emosi. Teresa kembali ke Prague sendirian. Thomas cuba mengikutinya, tetapi terlambat. Di Prague, Teresa menghadapi realitinya. Dia bekerja di bar, dia minum, dia menghadapi kenangan. Bab ini adalah tentang penerimaan. Teresa belajar untuk menerima dirinya sendiri, dengan semua kelebihannya dan kekurangannya. Dia belajar bahawa dia tidak perlu menjadi sempurna. Bahagian 7. Karen and Asleep. Kita kembali kepada Thomas. Dia kembali ke Prague setelah Teresa meninggal dunia. Dia hidup sendirian. Dia menghabiskan masanya dengan membaca jurnal-jurnal lama dan mengingat-ingat masa lalu. Bab ini adalah tentang kematian dan kenangan. Kundera menunjukkan bahawa selepas kematian orang yang kita cintai, kehidupan menjadi sangat ringan, tetapi juga sangat kosong. Thomas akhirnya mati, tetapi kematiannya tidak dramatik. Ia tenang. Ini adalah akhir yang sesuai untuk nodel yang begitu serius. Makna di sebalik judul. Judul nodel ini, De unbearably lichtiness of being, adalah petikan daripada falsafah Kundera tentang kehidupan. Kenapa ia unbearably? Kerana jika kehidupan hanya berlaku sekali, maka setiap tindakan kita tidak mempunyai kaitan dengan tindakan lain. Kita tidak boleh memperbaiki kesilapan kita kerana tiada ulangan. Kita tidak boleh belajar daripada masa lalu kerana masa lalu tidak berulang. Ini membawa kepada rasa tidak bertanggungjawab. Jika segalanya boleh berlaku sekali sahaja, maka mengapa kita perlu berusaha? Mengapa kita perlu setia? Mengapa kita perlu berkorban? Dalam dunia yang ringan ini, segala-galanya nampaknya tidak penting. Ini adalah sumber anxiety manusia moden. Kita mahukan makna, tetapi dunia memberikan kita kekosongan. Kundera tidak memberikan jawapan. Beliau hanya menunjukkan dilema ini. Beliau mahu pembaca merasakan beban ini. Beliau mahu pembaca merasa beratnya kebebasan. Dan mungkin, dalam perasaan berat itu, kita akan menemui makna sebenar kehidupan. Kesimpulan dan refleksi akhir. Semasa kita sampai ke penghujung penerangan ini, saya harap anda dapat melihat betapa dalamnya dan luasnya nodel ini.
De Onbirabli Lichtines Os Being bukan hanya sebuah buku tentang cinta segitiga. Ia adalah sebuah ensiklopedia tentang kewujudan manusia. Ia membincangkan tentang politik, seni, seks, kematian, dan Tuhan. Melalui watak-watak Thomas, Teresa, dan Sabina, Kundera menunjukkan 3 pendekatan yang berbeza terhadap kehidupan. Thomas memilih kompromisi, cuba menyeimbangkan ringan dan berat. Teresa memilih berat, menerima penderitaan sebagai harga untuk cinta. Sabina memilih ringan, melepaskan segalanya untuk kebebasan. Mana yang betul? Kundera tidak memberitahu kita. Beliau memberitahu kita bahawa tiada jawapan yang betul. Yang ada hanyalah pilihan, dan pilihan itu menentukan siapa kita. Dalam konteks semasa, model ini lebih relevan daripada Ada. Kita hidup dalam era media sosial, di mana imej kita dipamerkan kepada dunia, tetapi jati diri kita tersembunyi. Kita mempunyai ribuan teman, tetapi sedikit sahabat sejati. Kita mempunyai kebebasan untuk memilih, tetapi kita takut untuk membuat pilihan kerana kita khawatir kehilangan peluang lain. Ini adalah Lichtines yang moden. Ia menggoda, tetapi ia juga menakutkan. Saya menyeru anda untuk membaca buku ini, jika anda belum melakukannya. Jangan baca dengan tergesa-gesa. Baca dengan perlahan. Renungkan setiap perenggan. Biarkan idea-idea Kundera meresap ke dalam minda anda. Anda mungkin tidak bersetuju dengannya. Anda mungkin merasakan bahawa cintanya adalah terlalu dingin, atau politiknya adalah terlalu pesimis. Tetapi itu tidak mengapa. Yang penting ialah anda berfikir. Anda bertanya soalan. Anda tidak menerima kebenaran sedia ada begitu sahaja. Terakhir, ingatlah bahawa kehidupan ini memang ringan. Ia mudah hilang. Ia mudah dilupakan. Tetapi dalam ringan itu, terdapat keindahan. Terdapat peluang untuk mencipta sesuatu yang baru, untuk mencintai dengan bebas, untuk hidup dengan autentik. Jangan takut dengan ringan itu. Terimalah ia. Dan dalam penerimaan itu, anda mungkin akan menemui ketenangan yang anda cari. Sekian. Terima kasih kerana telah meluangkan masa untuk mendengar penerangan mendalam ini. Jika anda menyukai kandungan ini, sila tekan butang subscribe dan kongsi video ini dengan rakan-rakan anda yang suka membaca buku. Jangan lupa tinggalkan komen anda tentang pendapat anda mengenai novel ini. Adakah anda setuju dengan Kundera? Adakah anda lebih memilih Lichtines atau Hadines? Saya menunggu untuk membaca pendapat anda. Sampai jumpa di video seterusnya. Salam sejahtera.